Saya juga sedang bincang dengan Persatuan Restoran contohnya. Untuk kalau dah supermarket dah boleh turun harga, maka banyak pengusaha-pengusaha restoran ni boleh beli barang-barang yang murah dalam hypermarket. Maka kita juga nak supaya restoran juga dapat menurunkan harga makanan yang mereka keluarkan di restoran-restoran. Itu strategi kita yang nombor 2. Dan tentang retailers yang lain di seluruh negara, ini adalah kerelaan kerana saya nakkan etika perniagaan kita ni, kita rela untuk bekerjasama dengan rakyat dalam keadaan kelembapan ekonomi ini. Kalau retailers dapat menurunkan sedikit harga keuntungan mereka itu, dia dapat membantu masyarakat keseluruhannya. Jadi bukanlah kita nak enforce, tetapi secara sukarela supaya mereka sendiri pun bersetuju untuk menurunkan harga-harga barangan yang mereka jual selama ini. Saya kata saya nak melihat supaya tidak ada peniaga yang menaikkan barang-barang mereka dalam bulan September. Kita dah buat serbuan daripada pemeriksaan serbuan semua di seluruh negara, hampir 900,000 yang kita buat, premis yang kita masuk. Kita dapat beberapa kes di mana ada lagi kumpulan-kumpulan yang tak dengar nasihat saya. Mereka telah pun kita ambil dan akan kita bawa tindakan, kita ambil tindakan dan akan kita bawa ke pihak-pihak yang akan menentukan masa depan apa yang patut kita jatuhkan hukuman terhadap mereka. Itu telah pun kita buat. Jadi fasa yang saya nak tentukan bila bulan ini harga diumumkan naik 10 sen, saya nak beritahu kepada peniaga-peniaga, minyak bukanlah faktor seperti jawapan mereka kepada saya.